hukum hakam, kitab salat berjemaah serta panduan imam dan makmum, susunan Sahibul Fadilah Ustaz Khidir Husin pada muka surat 78. Muka surat 78. Jadi tuan-tuan, terutamanya ada sediakan kitab tersebut, boleh ambil kitab untuk rujukan tersebut, insya-Allah. Seperti biasa kita mulakan dengan zikir. Mudah-mudahan Allah memberikan rasa tenang dalam hati kita semua, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan berbahagia berhormat Allah. Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Qala musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bahagian ketiga, imam sudah melewati sekurang-kurang had rukuk yang dikira. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung perkongsian daripada kitab salat berjemaah serta panduan imam dan makmum. Kita telah masuk pada topik yang besar, topik muafiq dan juga masbuk. Dalam topik ini penyusun Sahibul Fadilah Ustaz Khidir memberikan beberapa bahagian, dan kita dah bahas panjang beberapa bahagian yang lepas. Apa maksud muafiq, apa maksud masbuk, yang mana bila mana kita mengetahui kedua-dua makna tersebut, maka kita akan tahu hukum hakam dalam pada kita nak menghadapi rakaat-rakaat bersama dengan imam. Dan perlu kita fahami, orang yang belajar muafiq dan masbuk, maka dia akan tahu bahawa muafiq dan masbuk ini akan berlaku pada setiap rakaat. Dia bukan hanya berlaku pada rakaat pertama sahaja.
Boleh jadi pada rakaat pertama dia muafiq, tapi bila nak masuk rakaat kedua tiba-tiba dia jadi masbuk. Boleh jadi pula tiba-tiba rakaat ketiga dia jadi muafiq balik. Nanti macam mana keadaannya, maka tuan-tuan puan-puan kena lihat perkongsian pada kuliah-kuliah yang lepas. Ala kulli hal, sebagai seorang yang selalu melazimi salat fardu berjemaah di Masjid Surau, kita semua wajib memahamkan diri kita tentang perbezaan muafiq dan juga masbuk. Hari ini kita masuk pada bahagian bagaimana kalau makmum masbuk. Masuk ketika mana imam sudah pun melewati sekurang-kurang had rukuk yang dikira. Maknanya imam dah bangun daripada rukuk lah. Bagaimana keadaannya? Maka berkata penyusun Al-Majmu' far'un, jika masbuk mendapati imam telah melewati sekurang-kurang had rukuk yang dikira, ya ini sudah hampir kepada i'tidal, maknanya dia dah bangkit daripada rukuk tadi nak pergi ke i'tidal, maka sepakat ulama mengatakan ia tidak mendapat rakaat. Saya pernah dalam satu perkongsian kelas, ada sebahagian kita masih lagi terkeliru bahawa dia ingat yang dapat rakaat ni hanya muafiq saja, masbuk tak dapat rakaat. Dia memang ingat masbuk, bila sebut masbuk memang dia tu tak dapat rakaat. Sedangkan kalau kita ingat perkongsiannya, perinciannya, masbuk ni, orang yang dikatakan sebagai masbuk ni, ada kala dia mendapat rakaat, ada kala dia tidak mendapat rakaat bersama dengan imam. Jadi kita tengoklah keadaan tu, macam mana dia boleh dikatakan masbuk yang mendapat rakaat bersama imam. Apa maksud masbuk kita kena tahu dulu. Kita ulang balik sebab rasanya dah dekat 2 bulan kita tak kuliah balik. Jadi makna masbuk ini adalah mereka yang tidak ada waktu membaca surah Al-Fatihah bersama dengan imam ketika mana imam sedang berdiri. Contoh macam Imam Faiz kita tadi, katalah tadi baca surah An-Nasr kan, pada rakaat yang kedua, kita baru saja masuk. Kita baru sahaja masuk pada rakaat yang kedua itu, kita masuk pada ketika mana Imam Faiz masuk nak baca surah An-Nasr tadi. Maka dia pun kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Maka kita dapat tahu di situ surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu tidak memadai dan menyamai kadar dia punya ayat itu bersama dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat, termasuk bacaan basmalah. Sedangkan surah An-Nasr tadi ada 3 ayat, termasuk basmalah ada 4 ayat. Maknanya tak tally. Maknanya kalau kita masuk pada rakaat kedua, pada ketika Imam Faiz tadi nak mulakan bacaan surah tadi, maka pada ketika itu bila mana Imam Faiz rukuk saja selepas baca surah An-Nasr tadi, maka apa berlaku? Kita dikategorikan sebagai orang yang masbuk. Maka orang-orang yang masbuk ini, apa dia kena buat? Dia wajib rukuk bersama dengan imam dan dia mendapat rakaat bersama imam pada ketika itu. Dia dikategorikan sebagai masbuk, tapi dia dapat rakaat. Sebab apa? Sebab dia dapat rukuk bersama dengan imam. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mendapat rukuk ni, tidak mendapat rakaat ni, macam mana? Ni contoh yang kita sebut tadi. Maknanya imam dah i'tidal contoh, baru kita masuk, itu masbuk yang tidak mendapat rakaat bersama dengan imam. Jadi kita kena faham dulu basic. Masbuk ni ada yang dapat rakaat, ada yang tidak dapat rakaat. Tetapi hari ni kita nak masuk pada ketika keadaan masbuk yang tidak mendapat rakaat bersama dengan imam, iaitu ketika mana dia masuk, imam telah pun bangun daripada rukuk. Baik, sambung. Walau bagaimanapun wajib ia mengikuti perbuatan imam di mana ia mula dapat bersamanya, sekalipun rukun-rukun solat yang dilakukannya itu tidak dikira, maka dengan itu setelah salam imam ia wajib menambah 1 rakaat penuh. Jadi kalau dia dah masuk pada i'tidal contohnya tadi, maka dia wajib ikut pergerakan imam, walaupun sebenarnya pergerakan dia itu tidak dikira sebab rakaatnya itu tak dikira lah, tetapi dia wajib ikut imam. Dan selepas imam beri salam, dia wajib menambah 1 rakaat. Baik, jika ia mendapati imam sedang tasyahud akhir, wajib ia duduk bersama imam
Apakah sunat baginya turut membaca at-tasyahud? Jadi kalau contoh kita, imam tadi katalah Imam Faiz dah tasyahud akhir, rakaat ketiga rakaat 3 solat maghrib tadi, kita pun baru masuk. Kita masuk Allahu Akbar, kita pun duduk. Wajib kita duduk ketika mana? Sebelum Imam Faiz beri salam. Ni kita ulang balik, kita dah sebut pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Kadar kita dapat jemaah bersama dengan imam sebelum imam menyebutkan kata Assalamualaikum. Kum tu, sebelum imam sebut kum, kalau kita sempat bar, kita dapat jemaah bersama imam. Pahala jemaah tu kita dapat. Tapi ada orang yang dia tak tahu, maka dia ketika mana imam dah warahmatullah pun dia baru angkat takbir lagi. Maka pada ketika itu apa berlaku? Sebenarnya dia tidak mendapat fadilat jemaah bersama dengan imam. Kalau yang dia tak tahu, dia ingat dia dapat, dia duduk pula. Sedangkan sepatutnya bila mana imam dah beri salam, dia angkat takbir Allahu Akbar, imam pun selesai beri salam, dia tak perlu duduk dah, dia terus saja kekal berdiri sahaja pada ketika itu. Tapi yang kita baca ni macam mana? Yang kita baca ni mungkin imam baru nak mula baca tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir. Maka pada ketika itu kita angkat takbir dan kita duduk bersama dengan imam. Wajib duduk bersama dengan imam. Jadi persoalannya, ketika mana duduk tahiyat akhir tadi, imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal pun belum, tahiyat akhir apatah lagi. Kita duduk itu sebab kita mengikuti imam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, kita kena ikut apa perbuatan imam. Maka kata penyusun, ia menurut pendapat yang sahih sunat, yang ini bukan wajib baginya membaca tasyahud kerana mengikut imam. Jadi kalau seorang makmum itu duduk tadi tasyahud akhir tadi, pada ketika dia masuk imam tu dah tasyahud akhir, maka dia sunat juga baca tasyahud akhir. Tapi ustaz, kalau dia tak baca langsung boleh tak? Boleh, sah saja bacaan tasyahud akhir ni. Kenapa ada persoalan ni? Sebab tasyahud akhir ni dia merupakan rukun qauli. Rukun qauli yang wajib dibaca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu rukun qauli tu. Sampai mana? Sampailah sebelum baca selawat. Maka pada ketika itu bagi imam wajib imam baca, sebab imam ketika itu kedudukannya adalah rukun qauli. Tetapi bagi makmum yang baru masuk tadi, maka dia tidak diwajibkan baca sebab bukan kedudukan rukun qaulinya pada ketika itu, tetapi hanya disunatkan saja. Maka berkata ashabuna, masbuk itu tidak wajib membaca at-tasyahud, tetap tanpa khilaf ulama, tetapi duduk tasyahud itu sahaja yang wajib menurut persepakatan ulama. Kerana mengikut imam itu hanya wajib pada af'al, yakni perbuatan, dan aqwal mahsubah, ini kata-kata yang dikira bagi imam. Jadi ini keadaannya. Jadi jika masbuk mendapati imam sedang rukuk atau selepas rukuk, maka ia tidak disunatkan membaca doa iftitah. Kalau imam, ni kita balik semula, imam tengah rukuk ataupun imam dah i'tidal tadi. Jadi pada ketika itu dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tidak disunatkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ni sunat baca pada semua solat. Solat fardu, solat sunat. Adalah beberapa solat yang tak disunatkan. Jadi kalau kita solat qabliyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tu pun kita sebenarnya sunat baca doa iftitah. Tapi kebanyakan kita ni bila solat sunat dia tak baca dah, dia baca Al-Fatihah terus. Tetapi dalam keadaan ini apa yang nak dibincangkan, maka kalau kita masuk ketika mana imam tengah rukuk atau selepas rukuk, maka hukumnya dia tidak disunatkan nak membaca doa iftitah. Sama ada pada ketika itu ataupun pada awal rakaat selepas itu. Jika ia mendapati imam sedang tasyahud akhir, setelah takbiratul ihram ia pun duduk dan sejurus selepas itu imam memberi salam, kemudian ia bangun untuk meneruskan salatnya, maka ketika itu ia tetap tidak disunatkan membaca doa iftitah kerana masa untuk membacanya sudah luput. Ni kalau orang angkat takbir Allahu Akbar, kemudian dia pun duduk bersama imam. Duduk apa? Duduk tasyahud akhir tadi. Imam tasyahud akhir, dia pun duduklah. Maka dia pun, imam lepas beri salam, dia pun bangun untuk rakaat yang keberapa? Rakaat yang pertama bagi dia. Pada ketika itu dia tidak lagi disunatkan untuk baca doa iftitah, bahkan dia perlu terus untuk membaca suratul Fatihah. Ini keadaannya.
Namun demikian, sekiranya imam itu memberi salam sebelum sempat masbuk itu duduk, maka pada ketika itu masbuk itu disunatkan membaca doa iftitah. Ini yang saya sebut tadi. Contoh macam mana? Keadaan tadi, Assalamualaikum. Jadi dia pun masuk segera masuk. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya dia sempat sebelum kum tadi, dia sempat bar. Maka pada ketika itu dia dah tak perlu duduk dah, sebab imam dah beri salam. Maka dia terus kekal berdiri sahaja. Dia dapat pahala jemaah bersama imam, tetapi dalam masa yang sama dia tetap disunatkan untuk baca doa iftitah pada ketika itu. Jadi ini keadaan dan perincian yang kita boleh sebutkan berkaitan dengan bagaimana kalau kita melihat masuk imam ketika mana imam sudah pun bangun daripada rukuk. Baik, kita ada persoalan dalam kitab ni. Persoalan yang pertama, bagaimana pula jika masbuk tidak sempat mendapat satu rakaat bersama imam di dalam rakaat kedua solat Jumaat? Jadi antara syarat sah solat Jumaat ini, rakaat pertama mesti pelaksanaan rakaat pertama itu mesti disyaratkan dibuat secara berjemaah. Kalau syarat sah solat Jumaat lah. Contoh macam tuan-tuan katalah, tuan-tuan lah lelaki ni kena tahu juga bab solat Jumaat. Jadi kalau dia datang pada rakaat imam dah rakaat kedua, pada ketika itu imam dah rakaat kedua di dalam solat, maka imam tengah rukuk, kita sempat rukuk bersama dengan imam, kita dikira mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Selepas imam beri salam, kita kena tambah satu lagi rakaat. Itu jelas. Sebab apa? Sebab kita dapat rukuk bersama dengan imam. Rukuk bersama imam, dapat tamakninah bersama imam ketika mana rukuk, itu dikira mendapat rakaat. Tetapi yang persoalannya ini, bagaimana pula jika makmum tidak sempat mendapat satu rakaat bersama imam di dalam rakaat kedua solat Jumaat? Katalah imam dah i'tidal pada rakaat kedua solat Jumaat ni, kita baru sampai, mungkin lambat jam. Ini contoh Jumaat depan ni, kita tak tahulah macam mana keadaan. Kita ada karnival di luar, mungkin kereta pun agak banyak, parking jauh, mungkin terlambat contohnya rakaat kedua, sampai ketika mana imam tengah i'tidal. Ini macam mana keadaannya? Apa perlu buat? Maka menjawab persoalan ini, saya katakan, ni penyusun kita lah, katakan sebenarnya perkara ini termasuk di dalam masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ni maknanya dalam 4 mazhab tu, ada mazhab kata begini, ada mazhab kata gini. Secara keseluruhannya bolehlah kita katakan menurut mazhab Hanafi, masbuk itu hanya dikehendaki menyempurnakan 2 rakaat sahaja selepas salam imam. Ini contoh macam solat subuh lah. Solat subuh, kalau lepas i'tidal, imam beri salam pada rakaat kedua ni, kita masuk ketika mana imam i'tidal ataupun selepas itu, maka kita lepas imam beri salam, kita tambah 2 rakaat lagi. Mazhab Hanafi kata tambah 2 rakaat lagi. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni banyak kat India, Pakistan kan. Sebab tu kawan-kawan kita yang Pakistan ni, kita kalau ada berlaku ni, dia akan tambah 2 rakaat saja. Tetapi ada pun menurut jumhur ulama pula, masbuk itu dikehendaki menyempurnakan 4 rakaat selepas salam imam. Kalau jumhur ulama pula kata apa? Antaranya adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maka pada ketika itu, makmum yang dapat imam pada i'tidal dan setelepasnya pada rakaat kedua solat Jumaat, dia kena niat solat Jumaat, tetapi selepas imam beri salam, dia kena sempurnakan 4 rakaat solat zuhur. Ini keadaannya. Ramai orang tak tahu, tapi kini kita kena beritahu. Dalam mazhab Syafi'i begitu keadaannya. Bukan sekadar mazhab Syafi'i, tapi jumhur ulama selain daripada mazhab Hanafi saja yang kata kena tambah 2 rakaat. Dalam bab solat Jumaat ni dia ada perbezaan sikit. Jadi mewakili mazhab Syafi'i, penyusun Faidul Ilahil Malik mengatakan, wa in adrakahu ay adrakal ma'mumul imam ba'dahu ay ba'da ruku'ir raka'ati tsaniyah fatathul jum'ah amalan bimafhumil hadis, yang bermaksud jika makmum mendapati imam selepas rukuk di rakaat kedua, maka luputlah ia dari mendapat Jumaat.
Kalau makmum mendapati imam, maksudnya dia masuk ketika mana selepas rukuk imam pada rakaat kedua, maka apa berlaku? Luputlah daripadanya solat fardu Jumaat. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan amalan dengan mafhum, yakni kefahaman daripada hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minal jum'ati rak'atan falyusalli ilaiha ukhra, rawahu al-Hakim ala syartis syaikhain. Bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat ini bersama dengan imam satu rakaat di dalam solat Jumaat, maka hendaklah ia menyempurnakan satu rakaat lagi. Dalam hadis ini disebut, maknanya kalau dia dapat satu rakaat bersama imam, dia kena tambah satu rakaat lagi. Jadi kalau dia tak dapat satu rakaat bersama imam, maknanya dia tak boleh tambah satu rakaat lagi lah. Itu kefahaman daripada hadis ni. Nanti kita akan baca hadis yang lain. Maka apakah maksud kata-kata amalan dengan mafhum kefahaman dari hadis itu? Menjawab persoalan ini saya katakan, berkata penyusun Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi ketika mensyarahkan hadis di bawah ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas salati rak'atan faqad adraka as-salah, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud at-Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik wa Ahmad wa Darimi. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat satu rakaat dari sesuatu salat, maka ia dikira dapat menunaikan salat itu, yakni dikira tunai. Dan maksudnya hadis di atas secara mafhumnya menunjukkan kepada sesiapa yang tidak mendapat satu rakaat bersama imam atau kurang dari itu, maka ia dianggap sebagai tidak mendapat Jumaat. Ni kata siapa? Kata penyusun kitab Tuhfatul Ahwazi, memberi makna kalau tadi dia tak dapat satu rakaat bersama imam, maka dia dianggap tidak mendapat Jumaat pada ketika itu. Dan sesiapa yang tidak mendapat Jumaat, maka hendaklah ia solat 4 rakaat. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ketika syarah hadis yang kita sebutkan tadi. Bahasa Arabnya ada di atas lah bagi yang ada kitab. Sebenarnya bukan hanya berdasarkan mafhum hadis itu sahaja, jumhur ulama berhujjah, malah di sana sebenarnya terdapat hadis yang menyokong pendapat mereka, iaitu man adraka minal jum'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra fa in adrakahum julusan shalla az-zuhra arba'an, rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dhaif. Yang bermaksud sesiapa mendapat satu rakaat solat Jumaat, maka hendaklah ia menambah satu rakaat lagi. Tetapi jika ia mendapati mereka sedang duduk, yakni untuk rakaat kedua, maka hendaklah ia meneruskan solat itu dengan solat zuhur 4 rakaat. Mungkin ada yang berkata hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah. Menjawab kesamaran ini kita katakan kita bukan berhujjah dengan hadis dhaif itu, tetapi menganggapnya sebagai isti'nath, ini pendekatan sahaja terhadap mafhum hadis di atas tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini keadaannya tuan-tuan. Maka yang lelaki-lelaki ni kena tahu, kalau kita terlambat salat Jumaat, dulu-dululah waktu kecil kita selalu dengar kena datang waktu imam khutbah, sebab 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat solat zuhur. Dia ada betul, ada tidak betulnya lah. Sebab apa? Sebab sebenarnya kalau dia datang pada rakaat kedua sempat rukuk bersama dengan imam, maka dia dah dapat rakaat dan dia tak perlu pun buat 4 rakaat. Dia hanya perlu tambah 2 rakaat saja. Jadi di mana kata menggantikan 2 rakaat zuhur tadi? Dia bukan begitulah sepatutnya. Tetapi bagi orang-orang yang datang selepas sahaja rukuk, maknanya imam dah bangun daripada rukuk pada rakaat yang kedua solat Jumaat, apa yang dia kena buat? Dia pada ketika itu kena niat solat Jumaat, tetapi perbuatannya lepas imam beri salam, dia lengkapkan dengan 4 rakaat solat zuhur. Ini keadaan dia, 4 rakaat solat zuhur. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan terlewat, selepas saja rakaat kedua i'tidal, niat solat Jumaat, dan kemudian selepas imam beri salam kita lengkapkan dengan 4 rakaat solat zuhur.
Ini berdasarkan mazhab Syafi'i yang telah kita sebutkan tadi penerangannya. Okey, itu habis persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, bagaimana pula dengan niat? Macam mana pula dengan niat? Tadi saya dah secara asas saya dah sebut berkaitan dengan niat tadi. Maka penyusun Faidul Ilahil Malik berkata, fayanwil jum'ah ma'a hadzal fawat wujuban khalfahu ay khalfal imam wa yutabi'ahu fima baqi wa rubbama adraka rak'atan ma'ah bihtimali kaunil imam qad saha bitarki ruknin fatadhakkara wa ata bihi qabla an yusallim wa hina idzin adraka al-ma'mum al-jum'ah. Yang bermaksud maka wajib ia berniat Jumaat di belakang imam di samping keluputan ini dan mengikutinya, yakni menunaikan baki rukun-rukun salat. Dia kata apa? Wajib niat sebagai Jumaat. Wajib niat sebagai Jumaat. Kalau daripada awal tu kita fahamlah wajib niat Jumaat. Ni selepas imam rukuk rakaat kedua tu, imam bangun tidak rakaat kedua tu, maka penyusun kata apa? Dalam kitab Faidul Ilahil Malik kata wajib berniat juga sebagai berniat Jumaat. Tetapi perbuatan selepas imam salam kena buat zuhur 4 rakaat. Macam mana tu Ustaz? Ini dalam kaedah fiqh dia sebut salla wala nawa, nawa wala salla. Salat zuhur tapi niat bukan niat zuhur. Niat Jumaat tetapi solat bukan solat Jumaat. Ini memang ada kaedah khas dalam fiqh mazhab Syafi'i, begitu keadaan dia. Boleh jadi nanti ia akan dapat 1 rakaat bersama imam, iaitu sekiranya imam telah secara terlupa meninggalkan 1 rukun solat, dan apabila teringat ia kembali menunaikan rukun itu sebelum salam, maka pada ketika itu dapatlah makmum itu 1 rakaat bersama imam. Sebab itulah wajib ia berniat ketika takbiratul ihram tadi dengan niat Jumaat. Jadi maknanya apa? Sebab apa kena niat Jumaat ni? Sebab boleh jadi imam mungkin ada terluput rukun-rukun tertentu pada rakaat pertama ataupun rakaat kedua yang menyebabkan imam ingat, maka imam pun kena bangun pada rakaat yang bukan rakaat ketiga lah, tapi asas ni rakaat ketiga. Contohnya lah, itu contoh. Macam mana keadaannya? Mungkin kita tak boleh nak fikirkan dulu keadaannya, tapi mungkinlah ada berlaku. Mungkin rakaat pertama itu contoh imam lupa nak rukuk, contohlah, kita tak tahu kan, kita lambat, kita tak tahu imam lupa rukuk. Tapi rakaat kedua tu baru imam tu teringat dia terlupa rukuk rakaat pertama. Jadi bila mana dia dah sujud pada rakaat kedua, maka dia teringat tadi rakaat pertama dia lupa nak rukuk, maka dia pun bangunlah untuk sempurnakan rakaat yang tak sempurna tadi. Maka pada ketika itu rupa-rupanya dia dapat Jumaat lah pada ketika itu. Tak perlu dia jadi zuhur pada ketika itu. Sebab itu, tapi kalau imam beri salam, maka dia kena cukupkan 4 rakaat zuhur pada ketika itu. Maka penyusun Bahrul Madhi pula ketika mensyarahkan hadis Abu Hurairah di atas, di antara lain mengatakan masalah Jumaat makmum yang dapat serakaat apa hukumnya? Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 548 itu di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain dari mereka itu berkata, mereka itu barang siapa mendapat ia akan 1 rakaat daripada Jumaat, nescaya menambah ia akan serakaat lagi sahaja, dan barang siapa mendapat akan sekalian orang sudah duduk membaca tahiyat, nescaya jadikan Jumaat itu akan zuhur dengan tiada niat zuhur, hanya sembahyangkan 4 rakaat sahaja. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Al-Imam Malik rahimahumullah. Jadi wallahu alam. Jadi ini perkongsian tuan-tuan dan puan pada hari ini yang sempat untuk kita bahaskan, walaupun ringkas, tapi mudah-mudahan dia memberi satu kefahaman kepada kita untuk melihat sejauh mana kita faham dalam pada kita menunaikan salat secara berjemaah ni, terutamanya bagi yang lelaki ni yang fardu kifayah hanya ke Masjid Surau, dia kena tahulah keadaannya. Asas kita ulang ringkas saja. Maka ketika mana imam, selepas imam takbir ni bagi solat biasa, imam ketika mana imam dah takbiratul intiqal nak pergi ke i'tidal, maka makmum asasnya dia tidak mendapat rakaat bersama dengan imam pada ketika itu, dan bila imam beri salam dia kena bangun untuk tambah rakaat. Itu asas yang kita kena faham. Okey, bagi solat biasa begitu, tapi bagi solat Jumaat,
Kalau lepas rakaat kedua kita masuk, maka kita niat solat Jumaat, tetapi kita sempurnakan dengan zuhur 4 rakaat. Salla wala nawa, nawa wala salla. Salla, itulah hukum yang telah digariskan dalam mazhab kita. Jadi itulah saja tuan-tuan puan-puan perkongsian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya menyeru kepada tuan-tuan puan-puan semua, insya-Allah, untuk makluman bagi yang belum tahu, esok sebagaimana tuan-tuan puan-puan lihat di belakang kita ada program yang dilaksanakan oleh penganjur luar sebenarnya, tetapi atas kerjasama masjid. Ada program Jom Makan Festival yang berada di belakang sana. InsyaAllah ada hari-hari malam-malamnya yang kita akan maklumkan. Ada persembahan qasidah, ada ceramah daripada Ustaz Haryanto Rizal, ada ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat, dan ada lagi program-program yang akan kita maklumkan dari semasa ke semasa dalam Facebook masjid. Jadi tuan-tuan puan-puan diajak beramai-ramai untuk kita sokong perniagaan orang-orang Islam kita yang di belakang sana. Mudah-mudahan dengan sebab sokongan kita itu, mereka itu mendapat keuntungan yang banyak, mereka itu mendapat rezeki yang banyak, dan dengan rezeki itu mereka boleh dapat memberikan zakat yang banyak kepada majlis-majlis agama Islam Negeri Sembilan, dan dapat memberi bantuan kepada ramai orang-orang yang susah di luar sana. Baru-baru ni saya didatangi sahabat saya yang terbeban dengan ahlung kan. Jadi kita pun, masjid pun kita boleh bantulah sekadar apa yang kita boleh bantu. Sebab kita nak bayar semua sekali tu, kita memang ada perancangan kewangan yang telah ditetapkan oleh jabatan. Jadi kita tak boleh nak langsaikan terus hutang dia. Ada beberapa yang kita boleh bantu, tetapi itulah antaranya. Tapi dengan berkat orang-orang kaya, hartawan-hartawan ni lah yang boleh membantu. Antara hartawan-hartawan ni biasanya dia dipermudahkan melalui jalan-jalan perniagaan ni. Macam sahabat-sahabat Nabi yang banyak hartawan ni, dengan sebab apa? Dengan sebab mereka berniaga. 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk syurga, kalau kita lihat lebih kurang 7 orang tu semua orang-orang kaya belaka. Jadi jangan ingat orang kaya ni, ramai orang takut nak jadi kaya sebab takut nanti kena soal banyak. Sedangkan 7 orang yang dijanjikan, sahabat yang dijanjikan masuk syurga itu adalah orang-orang yang kaya. Dia bukan orang-orang miskin. Jadi orang-orang yang kaya. Maka kita doakanlah sahabat-sahabat peniaga kita ini, mudah-mudahan mereka diberikan keuntungan yang banyak dan dapat bagi pulangan kepada umat Islam dan dapat beri pulangan kepada agama ini, insya-Allah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr.